Assalamualaikum, selamat petang dan selamat kembali bersama saya Encik Ekonomi Malaysia. uh, Hari ini kita membincangkan tentang isu penyelewengan dana wang orang awam. Jadi pada kali ini kita membincangkan tentang isu Aman Palestin. Kalau korang tak tahu Aman Palestin ni bila dia dah start buat pertubuhan bukan kerajaan. Jadi pada tahun 2004 mereka telah mengutip wang sumbangan, wang derma, kononnya wang derma untuk membiayai perbelanjaan anak-anak Palestin. Namun di sebalik kebenaran yang yang boleh nampak. Jadi kat sini diorang cuba mengubah wang tersebut menjadi satu benda yang haram. So kes pada hari ini dibicarakan oleh Mahkamah Persekutuan tentang isu melucutkan hak wang sebanyak 21 juta ringgit dalam bentuk jongkong emas. Jadi Hakim Datuk Seri Latifah Muhammad Taha menolak permohonan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM untuk melucutkan hak dana 12 akaun bank dan jongkong emas. Isu timbul apabila dana derma didakwa diseleweng untuk pelaburan hartanah dan pembelian emas. Jadi pada 15 Februari tahun 2026, 3 individu termasuk pengerusi eksekutif Abdullah Zaid Abdul Rahman dan Ketua Pegawai Eksekutif Awang Sufian Awang Piut didakwa di atas pertuduhan pecah amanah, menipu serta pengubahan wang haram. Jadi perbicaraan akan ditangguhkan sehingga kepada tarikh 4 September tahun 2026 bagi mendengar dan mendengar perbicaraan kedua-dua belah pihak. Jadi persoalan saya ketika ini merupakan satu saja. Jadi kenapa insan yang tak bertanggungjawab macam ni boleh buat syarikat bukan NGO, pertubuhan bukan kerajaan, dan menyeleweng daripada kata dasar dia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bye bye.